السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا الأحياء منهم والأموات، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang diraikan, yang dihargai pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Imam Bilal, para petugas, para pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, dizahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita di sini dalam keadaan bersuci, beriktikaf di dalam masjid. Kita menunggu salat fardu Isya yang akan kita dirikan secara berjamaah, yang mana dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, sesiapa yang salat Isya secara berjamaah, maka baginya kedudukan seumpama orang yang mendirikan sebahagian malam, separuh malam. Dan pada keesokannya, jika dia mendirikan salat fardu subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah mendirikan seluruh malamnya. Baik. Dan insya-Allah kita mengisi masa menunggu ini dengan majlis zikir, majlis ilmu, yang mana perbincangan kita ini insya-Allah perbincangan ilmu fardu ain, ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf, ya. Kita pelajari bagaimana dalam Islam ini, rukun agama kita ini mengandungi 3 bahagian. Bahagian yang pertama tentang akidah, tentang tauhid. Ya, kita beriman dengan sifat-sifat yang wajib, yang harus, yang mustahil bagi Allah. Demikian juga bagi para rasul. Kemudian perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara sam'iyat. Yang kedua ialah tentang fiqh, tentang syariah, bagaimana kita melaksanakan kehidupan seharian kita, ibadah yang dilakukan. Dan yang ketiga, ilmu tentang jiwa, tentang kerohanian, tentang tazkiyatu an-nafsi, tentang spiritual, tentang tasawuf. Dan itulah yang kita sedang bicarakan, dan kita menggunakan kitab rujukan Kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ini merupakan penulisan Al-Imam Al-Ghazali, yang merupakan suatu pengantar, suatu pengenalan kepada ilmu tasawuf, yang merupakan nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak muridnya. Anak muridnya pernah suatu masa meminta kepada Imam Al-Ghazali menyampaikan nasihat-nasihat untuk diamalkan. Dan nasihat-nasihat itulah yang termuat dalam kitab Ayyuhal Walad yang sedang kita bicarakan secara bersama-sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun membaca sebanyak 20 nasihat. 20 nasihat, Masya Allah. Pejam cedik dah sampai kepada nasihat yang ke-20. Dan kitab ini mengandungi sebanyak 25 buah nasihat. InsyaAllah kita akan teruskan. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran yang berguna untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Baik. Nasihat yang ke-21 ini berkenaan hakikat riya. Hakikat riya. Kalau ejaan Jawi ataupun Arabnya ialah ra, ya, alif dan hamzah, riya.
Wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang riya. Maka riya itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk. Ya. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan punca datangnya riya itu adalah daripada perasaan kita membesarkan makhluk. Ya, baik. Dan cara menghilangkannya ialah bahawa engkau melihat makhluk ini adalah diarahkan oleh takdir Tuhan. Ya, Al-Imam Ghazali mengajarkan cara nak rawat penyakit riya ini ialah kita melihat, kita nampak bahawa makhluk ini mereka bertindak mengikut takdir Tuhan, sebagaimana yang diarahkan oleh Allah. Dan engkau merasakan perspektifnya, memandang bahawa tidak ubah seperti benda-benda beku yang tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan sebarang kerehatan atau kemudaratan. Maksudnya di sini perspektif kita tak tergantung kepada penilaian makhluk. Sungguh pun mereka boleh judge tindakan kita, tetapi mereka tidak boleh memberikan kesan kepada kita, sama ada yang positif ataupun yang sebaliknya. Itulah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai solusi kepada penyakit riya. Seolah-olah kita memandang mereka tidak memberikan apa-apa kesan impact untuk kerehatan dan ataupun kemudaratan. Oleh sebab yang demikian, sebab kita dah nampak makhluk ini tidak akan memberikan impact kepada kita, sungguh pun ada judgement mereka, maka insya-Allah kita akan selamat daripada kita mengambil kira pandangan mereka. Ya. Kita jadikan panduan yang jelas, kita hanya tertumpu untuk mendapatkan penilaian dan pengadilan Allah. Oleh sebab yang demikian, kita tidak lagi tergantung, terhad untuk dapatkan impression manusia, untuk mendapatkan rasa takjub oleh manusia yang lain. Baik. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini dan engkau merasakan mereka ada kekuasaan yang akan menentukan, mereka ada kekuasaan, maka mereka ada kehendak, maka sifat riya tidak akan hilang daripada dirimu. Itulah nasihat Al-Imam Al-Ghazali berkenaan dengan sifat riya. Riya ini antara definisi yang mudah untuk kita faham ialah perasaan nak menunjuk-nunjuk dalam arti kata yang tidak positif. Riya untuk mendapatkan impression dan seumpamanya. Baik, jadi Al-Imam Al-Ghazali mengemukakan solusi rawatan kepada penyakit ini. Yang pertama ialah makhluk-makhluk ini bergerak, bertindak mengikut arahan takdir daripada Allah, dan mereka tidak memberikan kesan sama ada yang positif ataupun negatif, memberikan kerehatan ataupun mudarat. Mereka tak berkuasa, yang berkuasa ialah Allah. Baik. Selanjutnya, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada nasihat Imam Al-Ghazali ini juga ialah kita wajar berhati-hati dalam interaksi kita sesama manusia. Kita pilih environment, kita pilih condition yang selamat untuk kita berinteraksi. Boleh jadi dalam kalangan keluarga kita tidak ada masalah untuk kita menunjukkan ibadah-ibadah yang baik kepada anak-anak, kepada ahli keluarga kita. Kita membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita, di hadapan cucu-cucu kita. Kita mendirikan solat sunat duha di rumah kita untuk memberikan contoh yang baik yang boleh diikuti oleh generasi bawah kita. Kerana antara bentuk didikan yang berkesan ialah ditunjukkan dengan tindakan. Bagi ayah, bagi ibu,
bagi datuk, bagi nenek, lebih berkesan jika kita mendidik anak-anak cucu-cucu kita ini dengan tindakan kita, kerana mereka nampak apa yang kita buat, daripada kita memberikan syarahan kepada mereka sebanyak 5 kali sehari, meminta mereka untuk membaca Al-Quran, dan dibandingkan dengan kita sendiri yang buat, mereka nampak dan kita ajak mereka sekali untuk buat, maka itu akan memberikan dorongan yang kuat, sebab mereka akan faham, mereka akan yakin benda ini sesuatu yang boleh dilakukan, doable action. Baik. Jadi lanjutan daripada nasihat sebentar tadi, boleh jadi kalau kita tersilap environment, kita sentiasa terkejar-kejar. Bahasa pada hari ini, bahasa psikologi menyatakan adanya desire untuk seeking validation, meminta validation daripada orang lain bagi setiap tindak tanduk kita. Itu mungkin menjadi suatu perangkap kepada kita. Mudah-mudahan hal yang demikian kita ada kekuatan. Dan saya berminat, saya tertarik untuk menyuarakan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Syahawi di Mesir, di mana beliau menyatakan dalam situasi pada hari ini adanya banyak cabaran yang wujud, tidak mengapa kalau kita nak menzahirkan perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan, dengan syarat niat kita masih lagi ikhlas kerana Allah, kerana kita memikirkan maslahah secara umum, kerana benda-benda yang kurang baik begitu banyak dilakukan, benda-benda yang baik sangat limited, tidak ada orang yang menunjukkan. Jadi masyarakat mungkin lebih terdedah kepada contoh-contoh yang tidak baik, maka kena dibanyakkan juga contoh-contoh yang baik kepada masyarakat untuk diikuti. Baik. Manusia ini dalam lanjutan nasihat ini dibicarakan, kita boleh jadi baik, boleh jadi sebaliknya disebabkan makhluk juga. Kadang-kadang amalan kita itu mendapat pahala yang baik, pahala yang tinggi, boleh jadi pahala pun hilang. Misalnya kita ada perasaan riya, menunjuk-nunjuk, ya. Sebab itu nasihat yang diberikan kepada kita, kalau ibadah-ibadah sunat, ada pelaksanaan yang lebih baik dilakukan di rumah, kerana itu boleh protect ibadah kita itu daripada perasaan riya. Dan selalunya riya ini lebih tertumpu kepada ibadah-ibadah sunat, kerana banyak disebutkan kalau ibadah-ibadah yang wajib ini tidak ada masalah, insya-Allah, sebab semua orang kena buat. Tetapi ibadah-ibadah sunat ini ialah ibadah-ibadah tambahan yang boleh menguji keikhlasan seseorang itu. Baik. Dan contoh yang lain juga ialah ibadah kita ini boleh terjejas, misalnya ada perasaan takabur. Boleh jadi dalam kalangan penuntut ilmu pun akan teruji hal ini. Mungkin dia berasa diri dia lebih memahami nas-nas agama berbanding orang lain. Jadi untuk address isu ini, nasihat yang diberikan kepada penuntut ilmu, dia kena sentiasa melihat orang yang lebih alim daripada dia, baru dia rasa insaf, dia terasa dirinya masih lagi terhad ilmunya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah nasihat yang ke-21 berkenaan dengan hakikat riya. Baik, insya-Allah kita teruskan kepada nasihat yang ke-22. Baik. Nasihat yang ke-22 ini berkenaan, jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Ungkapan yang lain pada hari ini kita katakan walk the talk. Kita bercakap, action speak louder than words, ya. Tindakan itu lebih lagi berkesan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan kita jangan sekadar banyak bertanya.
yakni soalan-soalan yang tidak diperlukan, yang tidak memenuhi adab-adabnya. Sebaliknya, hendaklah banyak beramal. Wahai anakku yang tercinta, apa yang masih berbaki daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawapannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maka carilah di sana. Baik, kembali kepada konteks ataupun latar belakang penulisan kitab ini. Ia merupakan jawapan kepada soalan anak murid Imam Al-Ghazali. Oleh sebab yang demikian, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan boleh rujuk tulisan kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali kerana termuat jawapan di dalam kitab-kitab tersebut. Dan menulis setengah daripadanya adalah haram kerana ilmu yang dimaksudkan itu ialah ilmu yang bersifat zauqi, yang merupakan pengalaman rohani, perasaan yang dialami. Dan selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali mengemukakan nasihat, menyatakan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui supaya terbuka bagimu hijab yang belum engkau ketahui. Ya, ini adalah prinsipal yang utama dari sudut belajar dan mengamalkan ilmu. Itulah yang sangat ditekankan kepada kita. Sungguh pun ilmu yang kita pelajari itu mungkin tidak begitu banyak dalam sesuatu masa. Apa yang lebih penting ialah kita memahaminya dan kita mengamalkannya. Sungguh pun sekali, insya-Allah Tuhan akan memudahkan dan membuka pintu-pintu ilmu yang seterusnya. Misal yang mudah, example yang mudah, boleh jadi dalam suatu majlis ilmu yang kita hadiri. Simple sahaja, mungkin kita masa tu kita musafir, kita singgah di sebuah masjid. Berbetulan selepas kita solat selesai, kita luangkan sedikit masa sahaja. Dan dalam majlis ilmu itu, penceramah menyatakan, Nabi menyebut fadilat membaca ayatul kursi selepas setiap solat fardu, yang mana fadilatnya tidak ada yang akan menghalang orang tersebut daripada memasuki syurga melainkan kematian. Jadi dia dengan semangat nak mengamalkan ilmu, dia dapat satu poin itu sahaja, dia fahamkan betul-betul dan dia mula mengamalkan. Balik rumah hari itu, terus dia mulakan. Setiap kali solat fardu, lepas habis solat fardu, dia baca ayatul kursi. Dan insya-Allah dengan keberkatan ikhlasnya yang ada pada dirinya itu, Tuhan mencampakkan perasaan seronok beramal itu dan dia semakin istiqamah. Dan Allah Ta'ala bukakan lagi pintu-pintu ilmu kepadanya. Itu contoh yang mudah yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita, yang mana approach kita dalam pengajian ini, kita mengharapkan ilmu itu kita fahami dan bermanfaat, kita boleh amalkan. Baik, merujuk kepada apa yang disebutkan sebentar tadi, ilmu zauqi, yang lebih kepada pengalaman rohani, apa yang dirasai. Dalam contoh yang mudah yang boleh kita bawakan, jika kita ada perasaan ataupun khusyuk dalam ibadah, insya-Allah semasa kita bermunajat, kita boleh mengalirkan air mata. Kita mengenangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita adanya flashback, teringat masa-masa yang lepas ada kekurangan yang kita lakukan. Kita terasa diri kita ini lemah tanpa ada rahmat dan bantuan Allah Ta'ala. Sama juga semasa kita berzikir, umpamanya semasa kita melafazkan istighfar, astaghfirullahal azim, setiap kali kita menyebut astaghfirullahal azim itu, jiwa kita rasa begitu tersentuh. Semasa menyebutkan zikir itu, istighfar itu, kita meyakini Tuhan Maha mendengar dan Tuhan akan mengampunkan dosa.
dan pada masa yang sama kita terkenang kesilapan-kesilapan kita pada masa yang lepas. Dan itulah juga yang disebutkan sebagai jannatul ma'rifah dalam perbahasan ilmu tasawuf, yang mana kita menghayati apa yang kita amalkan, kita bacakan. Sebab itu kalau kita teliti balik antara nasihat-nasihat dalam kalangan salafus salih, dalam kalangan para sahabat, umpamanya menyebutkan kita, jika hati kita ini bersih, insya-Allah kita akan rasa tak puas membaca Al-Quran. Dia akan berterusan nak baca Al-Quran. Itu antara indikator-indikator yang ditunjukkan oleh para sahabat yang mereka lalui, di mana mereka merasakan keseronokan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sama juga contoh yang diberikan oleh Nabi kita salat malam sehingga keadaan kaki Nabi bengkak, dan ditanya kepada Nabi, bukankah Nabi kita ini diampunkan dosa-dosa Nabi kita, terpelihara daripada dosa? Dan Nabi menjawab, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu martabat yang ditunjukkan oleh Nabi kita, perasaan yang dirasai oleh Nabi kita itu beribadah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Selepas hari ini, janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemusykilan, kecuali hanya dengan lidah hatimu. Dan inilah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ini daripada surah Al-Hujurat, yang mana ayat ini bermaksud seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau, yakni Nabi Muhammad, keluar menghadapi mereka, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Konteks kepada ayat ini merujuk kepada sikap sebahagian para sahabat yang datang untuk bertanyakan soalan kepada Nabi dalam bentuk yang agak agresif, mengetuk pintu. Dan hal ini perlu difahami, perlu diraikan, tidak boleh sedemikian, kerana perlu untuk kita mencari kesesuaian masa. Ada waktu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunaikan munajat kepada Allah dan seumpamanya. Jadi ini adalah teguran yang terzahir dalam ayat ini. Sekiranya mereka bersabar, yakni menunggu sehinggalah Nabi keluar, maka itu lebih baik untuk mereka. Dan di sini apa yang ditegaskan, yang digariskan dalam ilmu akhlak ini, ilmu tasawuf ini, ialah kita rujuk sebagai hubungan antara murid dan guru. Hubungan murid dan guru yang mana dirujuk dengan istilah rabitah, ikatan kerohanian antara guru dan murid. Yang mana murid ini sentiasa mendoakan gurunya dan juga menghadiahkan bacaan Fatihah kepada gurunya, dan itulah yang akan mewujudkan ikatan kerohanian antara mereka. Baik, sebagaimana yang dimuatkan dalam kitab-kitab para ulama, antaranya menunjukkan amalan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau mendoakan gurunya selama 30 tahun. Masya Allah, satu tempoh yang begitu lama. Itu antara contoh yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita dalam kalangan generasi awal, yang mana mereka begitu menghargai guru-guru. Dan itulah yang insya-Allah kita lakukan sekarang. Misalnya apa yang kita baca pada permulaan kuliah, pada pertemuan majlis zikir kita, ila hadratin Nabi Mustafa dan seterusnya, kepada guru-guru, kepada muslimin dan muslimat, itu adalah satu bentuk rabitah untuk menghidupkan ikatan antara guru dan murid. Baik,
Macam mana kita nak memahami konsep ini? Baik, mari kita perhatikan apakah yang dianjurkan kepada kita, amalan kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, amalan berselawat ini dianjurkan pada hari Jumaat. Dia tak terbatas pada hari Jumaat sahaja, setiap hari boleh berselawat. Namun gesaan ini lebih disuarakan pada hari Jumaat untuk kita berselawat kepada Nabi, dan selawat kita itu akan disampaikan kepada Nabi. Selawat yang kita sampaikan buat Nabi kita ini ialah satu bentuk doa. Kita meminta, kita memohon agar Allah kurniakan rahmat, agar Allah kurniakan kebaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik. Namun persoalan yang mudah yang boleh kita fikirkan, Nabi kita ini seorang yang ma'asum, Nabi kita ini sah. Nabi kita ini orang yang paling hebat, yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kedudukan Nabi kita ini kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Nabi kita ini ialah ketua bagi para rasul. Umat sebelum ini tidak dibenarkan untuk memasuki syurga, melainkan setelah masuknya dahulu umat Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi kita ini sah, dah confirm dah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi kita. Tapi kenapa kita masih lagi dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi kita? Jadi sebenarnya selawat yang kita lakukan itu sebenarnya memberikan manfaat kepada kita. Kita yang berhajat kepada faedah daripada selawat tersebut. Sebelum ini dalam kuliah subuh di masjid ini kita membacakan hadis-hadis fadilat berselawat kepada Nabi. Salah satunya ialah syafaat kepada mereka yang mendengar azan, menjawab azan, berselawat kepada Nabi dan berdoa agar Allah mengurniakan al-wasilah kepada Nabi kita. Dan Nabi menyatakan wajabat lahu syafaati, wajib ke atasnya syafaat. Jadi di situ kefahaman kita yang mana hubungan dengan Nabi kita itu berterusan. Sepanjang masa kita bersalawat kepada Nabi. Dan lebih-lebih lagi yang ditunjukkan dalam hadis, waktu pelaksanaannya ialah selepas azan. Kita menjawab azan, kita bersalawat kepada Nabi dan memohon Allah kurniakan al-wasilah kepada Nabi. Itu menjadi ikatan kita dengan Nabi. InsyaAllah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan adab ataupun etika seorang murid kepada guru ialah bertanya mengikut adab ataupun kesesuaian. Ya, baik. Contoh yang lain yang dapat kita pelajari ialah dari surah Al-Kahfi, ayat yang ke-70, bagaimana interaksi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang mana beliau menyatakan kepada Nabi Musa, "Fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra." Maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Apa yang nak ditegaskan di sini ialah step by step proses pembelajaran. Ya. Dan kita boleh rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab antara guru dan murid, murid dengan guru. Dan juga kalau kitab yang lain lebih khusus, kitab Ta'limu Al-Muta'allim, ya, ataupun terjemahannya Pelita bagi Penuntut, yang
diajarkan kepada kita panduan adab seorang murid kepada guru. Baik. Adab ini perlu kita berikan perhatian agar ilmu itu diperoleh dengan keberkatan, ya. Supaya waktu pertanyaan itu ialah waktu yang kondusif dan optimum, ya. Sebab dalam waktu seharian kita ini, setiap waktu itu ada keberkatan ataupun keutamaannya, ya. Jadi antara contoh situasi yang tidak bersesuaian kepada seorang murid untuk bertanyakan soalan kepada guru, misalnya ialah semasa waktu guru dalam keadaan penat ataupun letih. Jadi kena meraihkan kemampuan fitrah manusia yang perlukan kerehatan. Jadi perlu diberikan perhatian oleh seorang murid. Contoh yang lain ialah selepas mendirikan solat fardu maghrib, kerana solat sunat ba'da maghrib itu merupakan solat awwabi yang diutamakan. Jadi kena bersesuaian masa untuk kita bertanya kepada guru. Mudah-mudahan dengan kita mengutamakan masa ini yang sesuai untuk bertanya, insya-Allah ilmu itu akan sampai dengan baik kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya, dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala-galanya bagimu. Yakni dalam proses pembelajaran perlu peringkat-peringkatnya yang dilalui, step by step, ya. Contoh yang boleh kita kemukakan dalam pembelajaran ilmu tajwid, kita akan berkenalan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Kita akan berkenalan bagaimanakah makhraj huruf tersebut. Masing-masing huruf ada tempat keluarnya, dan ada beberapa huruf berfungsi tempat yang sama tetapi berbeza sifatnya. Jadi itu perkenalan pada peringkat awal. Kemudian barulah dilanjutkan topik-topik yang berikutnya, supaya dia ada logical flow yang boleh kita follow dalam proses pembelajaran. Mungkin contoh yang lain saya boleh bawakan. Kan kalau kita baca ayatul Quran dalam surah Al-Baqarah, ada kan kalimah musaddiqun, ada setengah tempat dibaca musaddiqun, ada setengah tempat dibaca musaddiqan, tetapi kalimah yang sama, yang berbeza itu di hujungnya, baris hujungnya. Ada musaddiqun, ada musaddiqan. Mungkin kita tertanya-tanya, apa yang menyebabkan beza bacaan ini? Jadi sebenarnya semuanya itu boleh terjawab. Misalnya kalau kita mempelajari, menguasai ilmu nahwu, ilmu grammar bahasa Arab, kerana baris-baris dalam ayatul Quran ataupun kalimah-kalimah bahasa Arab itu akan ditentukan berdasarkan kedudukan kalimah tersebut dalam ayat tersebut. Itulah konsep yang disebut sebagai majrur, marfu', majrur, mansub. Dan saya nak bagi contoh kepada statement yang dinyatakan oleh Al-Imam Ghazali sebentar tadi. Bila kita follow step pembelajaran itu, kita akan nampak complete picture. Bila kita dah kuasai ilmu nahwu tersebut, baru teringat, oh sebab itulah ada ayat dalam surah Al-Baqarah yang kalimah musaddiqun itu dibaca musaddiqun, ada yang dibaca musaddiqan, kerana melihat situasi
ayat tersebut. Jadi itu adalah contoh integrasi ilmu dalam kita belajar ilmu, ya. Sebab itu diberikan nasihat agar pelajar bertenang, ikut proses pembelajaran step by step, dan insya-Allah dia akan dapat menguasai. Boleh jadi ada soalan yang kita kemukakan, sebenarnya itu adalah bab yang ke-10 yang kita akan pelajari nanti. Tetapi untuk kita faham bab 10 itu, kita perlu kuasai basic konsep yang dibina daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 10. Barulah kefahaman kita pada bab 10 itu kefahaman yang valid, kefahaman yang mature. Kalau kita tergesa-gesa terus nak lompat kepada bab 10, kalau guru nak terangkan pun mungkin kita belum kompatibel untuk memahami jawapan pada bab 10 tersebut. Itu antara example yang boleh kita kemukakan. Jangan terburu-buru, mendesak-desak, menekan-nekan untuk mendapatkan jawapan. Baik. Dalam ayat yang berikutnya dalam suratul Anbiya, firman Allah Ta'ala, Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Al-Imam Al-Ghazali mengemukakan ayat ini, selagi akan aku perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaran. Allah Ta'ala akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka jangan kamu terburu-buru mendesak. Baik. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan, maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya, dan yakinlah bahwasanya engkau tidak akan sampai kepada penghujung jalan kecuali engkau terus berjalan. Kerana firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzur. Adakah mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini, lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk dijadikan iktibar. Baik. Sedikit tambahan, komen tambahan. Dalam situasi-situasi yang memerlukan, yang mendesak, kita kena judge berdasarkan konteks dan keperluan. Jika perlu, tanya. Misalnya, kalau kita dalam keadaan kecederaan, ilmu perubatan menyatakan jika kita kena air boleh menyebabkan luka itu jadi lebih parah, maka kemukakan soalan kepada guru, kepada pakar agama, macam mana nak handle kecederaan ini dengan taharah, dengan wuduk kita, macam mana nak buat. Itu kena dapatkan pengesahan. Ketika itu tidak mengapa, tanyalah. Sebab memang dalam situasi tersebut kita perlukan jawapan yang diperlukan. Pernah terjadi suatu ketika dahulu dalam kalangan para sahabat, ada yang mengalami kecederaan dan masih lagi mereka menyatakan kena mandi wajib. Jadi oleh sebab tindakan yang demikian menyebabkan kematian yang berlaku. Jadi itu antara situasi-situasi yang kita kena judge berdasarkan keperluan yang mendesak. Yang mana kalau perlu ditanya, kena tanya. Cumanya soalan-soalan yang tak wajar ditanya itu mungkin soalan-soalan yang bukan keperluan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berikutnya Al-Imam Al-Ghazali juga memuatkan nasihat kepada muridnya berkenaan untuk mendapat kebaikan dalam perjalanan sebagai seorang murid ini, perlu ada kesabaran dan pengorbanan. Dan insya-Allah berkat kesabaran dan pengorbanan itu, insya-Allah si pelajar itu, si murid itu akan mendapat pengalaman-pengalaman dan kebaikan-kebaikan. Perlu kepada pengorbanan dan istiqamah berterusan dalam proses untuk belajar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan memasuki nasihat yang ke-23.
Baik. Nasihat yang ke-23 ini merupakan 4 perkara yang perlu ditinggalkan. Manakala nasihat yang ke-24 ialah 4 perkara yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir nanti ialah satu doa. InsyaAllah kita meraihkan masa yang masih ada, kita boleh baca beberapa bahagian daripada nasihat yang ke-23. Baik. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan perkara-perkara yang perlu ditinggalkan. Baik. Untuk memahami hal ini, kita buat contoh. Kita ada satu baldi yang kita perlu untuk ambil air dari telaga. Just imagine kita perlukan air itu yang diambil daripada telaga, bawa ke rumah. Jadi benda-benda yang perlu ditinggalkan ini, analoginya ialah benda-benda yang boleh membocorkan baldi tersebut, takungan tersebut. Jadi benda itu perlu dielakkan. Sebab kalau kita buat benda yang dianjurkan, tapi masa yang sama kita buat benda yang kena ditinggalkan, dia analoginya ialah kita mengisi air dalam baldi yang ada lubang-lubang. Jadi tak boleh nak sustain air tersebut, dia akan bocor. Sebab itu dia kena balance benda yang kena ditinggalkan dan benda yang kena buat. Jadi insya-Allah kita akan achieve tujuan tersebut. Jadi pendekatan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengetengahkan benda-benda yang kena ditinggalkan terlebih dahulu. Ibaratnya kalau kita nak isi air dalam baldi tersebut, Al-Imam Al-Ghazali minta kita inspect terlebih dahulu supaya baldi itu tak ada lubang. Kerana nanti kalau kita dah start isi, kemudian ada lubang, maka air itu akan hilang, akan dibazirkan. Wasted effort. Jadi sebelum kita lakukan, kita kena periksa terlebih dahulu. Itu analogi yang boleh kita kemukakan. Kenapa Imam Al-Ghazali mengetengahkan benda-benda yang perlu dielakkan terlebih dahulu. Nasihat yang ke-23, tinggalkan 4 perkara. InsyaAllah mungkin kita akan membacakan perkara yang pertama terlebih dahulu. Baik. Wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir. Dah sampai dekat penghujung dah, iaitu dengan 8 perkara. Yang ini 4 yang kena tinggalkan, 4 yang kena buat. Jadi in total ada 8. Maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang engkau terima tidak menjadi hujah kepada kemudaratan engkau pada hari kiamat. Hadis Nabi menyatakan ada 4 soalan yang kita kena jawab di akhirat nanti. Antaranya tentang ilmu kita, untuk apa kita guna. Sebab tu Imam Ghazali ingatkan, ilmu ini ada implikasi kita kepada kita di hari akhirat nanti. 4 perkara mesti engkau tinggalkan dan 4 perkara mesti engkau laksanakan. Baik. Apakah 4 perkara tersebut? 4 perkara tersebut, yang pertama ialah bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa-apa jua masalah. Imam Ghazali berikan nasihat jangan bertengkar. Baik. Sebagai konteks setting juga, kita kena insaf bahawa Al-Imam Al-Ghazali menguasai kemahiran berdebat dari segi perbahasan ilmu. Ini antara experience yang dialami oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Kerana sebab apa Imam Ghazali mengajarkan tinggalkan pertengkaran dalam apa-apa jua masalah? Kerana pada pertengkaran itu ada macam-macam penyakit.
ada macam-macam penyakit. Mungkin kita boleh bawakan apakah penyakit-penyakit yang ada kalau seseorang itu bertengkar, berdebat. Contoh, boleh jadi dia betul, hujah dia betul, dalilnya kuat, argument dia betul, logik solid. Boleh jadi penyakit yang terhinggap kepada dia, dia rasa takabur, dia rasa besar diri, aku hebat, dan boleh jadi dia memandang hina orang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan mendapat faedah, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi pada pertemuan akan datang, dan insya-Allah kita akan khatamkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya mohon maaf atas salah dan silap. Mudah-mudahan kita faham dan beroleh kebaikan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.